Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ini kita akan fly ke isi Padang Panjang untuk gala teater bersama Fakulti Muzik dan Seni Persembahan. Let's go. Yo. Let's go. Ke mana? Padang Panjang. Okay, so pagi ni kita kena declare barang. Ya, kenapa? Pasport. Merah mata kau, kenapa? Malaysia. Kenapa? Satu kerja dia. Memang masuk lengkap. Dia bagi dia masuk lengkap. Okey, ini adalah di pagi hari. Malam. Tak apa. InsyaAllah di rumah. Macam inilah menjaga adik-adik, anak-anak. Cuba teka, kita nak pergi mana? Kita nak pergi Indonesia. Alhamdulillah kita dah sampai Bandara Padang Panjang. Ini Amai. Halo. S1 dari isi Padang Panjang. Hello. So Amai lah yang akan jadi LO kita sepanjang program ni. Let's go. Let's go. Kita naik bas tok. Bas baru. Comel tak? Okey, sekarang kita baru saja mendarat di lapangan terbang Padang di Minangkabau. Sekarang kita nak pergi makan dahulu. Kita nak cuba apa? Nasi padang. Itu yang kita akan cari lepas tu. Zap. Berubah semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa yang punya? Kakak cakop pun nama. Barang itu terpakai lama. Langsung tanya. Kita makan di rumah, makan syukur sebab kita harus bersyukur. Kita sampai sini, kita bersyukur dulu dengan makan. So sekarang ni kita makan dulu, isi perut dulu. Kita makan ini dulu, isi perut. Kita nak terlampau kenyang sangat sebab lepas ni kita akan naik ke atas juga. Berbelok-belok, nanti muntah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan pun dah. Sekarang ni kita sambung jalan kaki sakit. Kita tengok apa ada. Surprise. Buat apa? Saya tengah beli apa? Tengok-tengok souvenir satu kita lagi tu. Kau kata aku. Beli gambar loh. Ada bola lepas tengok air terjun 5,000 sangat memuaskan dan dia sangat worth it lah bagi kita. Sebelum kita membuat persembahan, kita cuba untuk mencipta kenangan, mencipta memori. Ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya. So kita dah sampai dekat Wisma Asri. Kita akan menginap semua dekat sini. Now kita on the way ke isi Padang Panjang. Kita jalan kaki je. Terima kasih Pak, bayar Pak. Kita explore, mencari jalan nak ke isi Padang Panjang. Mana laluan masuk dia? Kalau untuk makan, kita bakalan makan di pasar kuliner. Yang bakal nemenin itu ada Diva. This is our friend Diva. She's gonna guide us. So kita nak pergi ke pasar kuliner. Pasar kuliner ni tempat makan-makan lah. Banyak makanan-makanan Minang yang ada dekat situ. Tengok apa yang ada. Yang penting korang kena rasa teh telur. Teh telur. Teh telur. Teh kacau dengan telur. Telur masak ke telur mentah? Telur mentah. Telur mentah. Sekarang
main ni, aku terkejut sebab diorang banyak main horn. Macam dekat Malaysia, horn tu untuk marah. Tapi diorang horn tu untuk bagi tahu yang dia tu ada kat situ. Kita dah sampai dekat pasar kuliner. Finally, for the second time untuk aku. Yang menariknya pasar kuliner ni, semua jenis makanan ada. Hipster ada, tradisional ada, ketoprak ada, saya rasa ampek, mutabak Bandung, kira apa balik. So, pasar kuliner ni, dia akan buka sampai pukul 1, pukul 2. Menariklah untuk korang explore. Kita tengok sedap ke tak sedap. Okay. Ada nak try. Apa nama teh telur. Sedap. Berapa? 9/10. Sekarang ni kita makan 950,000. Kita makan ibu-ibu sekarang ni. Tak cukup gampang. Pening.